Kalau selalu terlupa rakaat solat, perlu layan ke? Kiranya was-was itu perlu layan ke kalau kita selalu terlupa rakaat? Okey, di sini pertama sekali kalau kita sering lupa rakaat solat, dia sebenarnya macam ni, sunnah Nabi ajar pada kita, amalkan. Maksudnya bila Nabi kata bila kita tak tahu solat kita berapa, bina atas yang yakin. Bukan maksud yang yakin tadi kita aku percaya bukan. Maksud yakin tu adalah kita ada dua nombor, 3 atau 2. 3 atau 2, 3 ke 2, dan kita ambil nombor kecil dan tambah berapa yang masih kurang, dan sujudlah 2 kali sebelum bagi salam. Lama-lama bila kita buat, syaitan pun bengang, syaitan pun lari. Dia kadang-kadang yang menjadi masalah was-was ni bila orang tersebut dia layan. Dan dia kata, aku tak boleh lah sebab aku inilah. Kita, you build up excuses. In the end, kita raikan was-was tadi untuk berterusan ada pada kita. Tapi bila kita deny dan kita ikut yang sunnah Nabi terangkan, insyaAllah itu yang lebih baik. Jadi memang kita cara nak hilangkan. Dan kemudian kadang was-was juga datang kerana apa? Kerana kejahilan. Kita tak tahu mana kadar yang dikehendaki oleh agama untuk kita. Apa kadar dia? Kadang kita diberikan gambaran yang melampau. Bila nak solat tu khusyuk, mesti nampak Kaabah lah, mesti tak ada terlintas langsung yang lain. Tak, benda terlintasan akan datang. Sebab Nabi SAW sendiri dalam solat pernah teringat benda yang bukan solat. Habis solat, Nabi langkau bahu para sahabat masuk rumah. Para sahabat terkejut. Nabi masuk-masuk, keluar balik bawa uncang duit. Nabi kata, aku teringat benda ni tadi dalam solatku. Ingat Nabi tak ada syaitan. Nabi kata, aku teringat benda ni, dan aku tak nak dia berada dalam rumah keluarga Muhammad lebih 3 hari. Ambil, agihkan. So maksudnya lintasan tadi kita tak boleh nak nafikan. Kalau berlaku, kalau benda baik, baiklah. Tapi realiti dia, bila kita nakkan satu form of khusyuk yang melampau sangat, yang filosofer letak, itu yang last kali kita rasakan masih tak cukup. Bila tak cukup tadi yang was-was akan datang. So 2 cara lah. Maksudnya kita pastikan pengetahuan kita betul tentang perkara tu lah, tentang was-was tadi. Apa kita patut tahu, kita belajar dan kita ikutkan sangat. Dan bahkan kalau kita rasa benda tu, sebab tu dalam permulaan solat kita ada isti'adah khas kan, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan yang Nabi pernah ajar kepada sahabat, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu dibaca sebelum daripada baca surah. Sebelum baca surah kita kena baca untuk nak defend diri kita daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ni dia macam anjing yang garang tapi ada tuan. Anjing garang tapi ada tuan. Dia kita lawan dia, kita menang. Ambil batu dia datang balik, ambil kayu dia datang balik. Unless kita jumpa tuan dia, kita tuan, cik, anjing cik. Dan tuan dia kata, hep, barulah anjing tu diam. Macam itulah syaitan. Syaitan, kita tak ada kawal dia. Tak ada kawal. Kita tak ada nak lawan dia dengan capability kita. Kita kena balik kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim saja tak cukup ya dalam solat? Bukan tak cukup. Maksudnya kalau kita dapat amalkan yang penuh lagi baik. Dia pasal maksud a'udzubillahi samiil alim, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, daripada syaitan direjam, min hamzihi, daripada bisikannya, wa nafthihi, kesombongannya, wa nafthihi, dan juga sihirnya. So ada 3 things yang kita spesifik disebut, daripada bisikannya, dari kesombongannya, daripada sihirnya. So that's better lah. InsyaAllah kadang-kadang benda ni kita tak perasan. Tukar sikit kita dapat jawapan. Tukar sikit je. Pasal a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi kita kata itu lafaz yang biasa, isti'adzah tadi, tapi lebih yang tadi yang lebih sempurna tadi lebih patut kita amalkan. Pasal isti'adzah tadi, when you see isti'adzah, it can be a'udzubillahi minasyaitonir rajim. It can be. Tapi kita sebut lafaz yang Nabi pernah sebut, dan essentially jadi complete. Dia spesifik. Bukannya setakat. Sebelum Fatihah kan? Sebelum Fatihah. It's before Fatihah.
Memang isti'adzah sebelum Fatihah. Lepas daripada istiftah, sebelum daripada Fatihah. Okay, faham. Lepas kita istiftah kan, Allah ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku di antara aku dengan kesalahanku macam mana kau jauhkan timur dan barat. Allah maghsil khataayai bil ma'i wa sajil barat. Ya Allah, ya Allah manakin khataayai kama yanqasabul abdu min ad-danas. Ya Allah, bersihkan aku daripada kesalahanku macam dibersihkan pakaian putih daripada kotoran. Allah maghsil khataayai. Ya Allah, basuhlah aku daripada kesalahan-kesalahanku bil ma'i wa salji wal barat, dengan air batu dan juga salji dan air batu. Kemudian lepas tu baru kita masuk pada isti'adzah. So itu tertib yang biasa Nabi tunjukkan dan dengar oleh para sahabat daripada Nabi SAW. Jelas? Jelas, Ustaz. Sujud sahwi selepas salam. Dia dua. Sujud sahwi boleh sebelum salam, lepas salam. Kalau selepas salam kena bagi salam, balik. kedua. Yang riwayat yang datang dalam Sahih Muslim, bagi salam balik. Tapi realiti dia sebelum dengan selepas tadi, ada para ulama asingkan. Dia kata kalau kita terlupa rakaat, tak duduk tasyahud awal sebelum salam. Kalau kita dah bagi salam ataupun kita terlupa, kita solat 2 rakaat dan bagi salam, kita tambah rakaat. Kita tambah rakaat, maka kita ketika tu buat lepas salam. Kita sujud 2 kali lepas bagi salam. Kalau kita tambah rakaat, contoh macam itu kan, yang puncak alam tu, yang imam tu tersilap, dia tak baca rakaat kedua, dia baca Fatihah, dia tertinggal 1 ayat. Berapa tahun lepas kan kisah ni. Jadi bila dia bagi tahu, dia katakan lepas solat, salah seorang jemaah kata, Pak Imam, tadi rakaat kedua Fatihah salah. Pak Imam pun tanya, betul ke? Kata semua betul. Dia bangun tambah 1 rakaat. Ketika tambah 1 rakaat tadi, dia bagi salam, kemudian dia sujud 2 kali dan bagi salam balik. Jelas? Itu kalau tambah rakaat macam tu. Adapun kalau sekian terlupa rakaat, itu madai dengan sebelum salam. Ataupun kita tertinggal tasyahud awal sebelum salam. Okey? Yuk. Macam mana? Dia kena? Dia sambungan dia. Tak sambungan. Masa sambungan apa yang masih tak cukup. Apa dia tertinggal? Katakan dia tinggal 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Kemudian rukuk dan seterusnya. Dia tak perlu ubah lain. Tambah aja rakaat. Okay? Wallahu a'lam. You don't own your wealth. You never did. And when you leave this world, none of it will come with you. The only thing that will